Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat frozen yogurt bar. Ni dessert yang paling senang boleh buat kat rumah. Dia macam vibe-vibe makan yayau, tapi bukan sebab macam yayau lah, tapi sedap. Okay, first pergi supermarket, cari yogurt yang tub besar ni. Campurkan dengan 3 sudu susu pekat manis. Kalau tak ada yang besar, boleh beli 4 bekas yogurt yang kecil, yang saiz biasa tu. Okay, lepas tu ambil tray, alaskan dengan baking paper, letak yogurt ke atas and ratakan. Tapi jangan nipis sangat tau, biar bagi dia tebal sikit, senang nak potong. And letak je topping yang korang suka. Tak kisah, aku letak strawberry, passion fruit, blueberry, granola pun letak. Lepas tu boleh drizzle hazelnut sauce ke atas. Anggap macam korang pergi kedai, pergi yayau ke whatever topping korang suka, gummy worm ke whatever worm, letak je ke atas. That's it. Lepas tu yang ni aku try buat lagi satu, guna flavor original pula. Sama juga, campur susu pekat manis. Lepas tu letak buah. Yang aku letak mango, letak lychee. Jangan ingat lychee Cairo Amin dah habis, belum lagi, ada banyak lagi stok. Lepas tu letak granola ke atas. And then yang ni aku letak sos pistachio. Okay, tetap telan air dulu sekejap. Lepas tu dah siap semua, kita boleh bekukan minimum 3 jam. Make sure dia betul-betul keras macam ni. Kalau tak cukup, bekukan lagi sampai dia betul-betul keras. And baru potong, boleh dengar bunyi kruk krak dia tu. And boleh makan. Rasa dia sedap. Rasa manis daripada buah. And rasa masam-masam yogurt tu dengan sos kita letak kat atas. Korang kena try. Okay, selamat mencuba.